Ingatkan dah insaf lepas kena basuh. Rupanya dia datang lagi dengan komen pasal cyber trooper dan social media. Adun PAS ni hidup dia dengan sokmed saja kah? Baca komen dan buat kesimpulan sendiri. Inilah masalah dan kualiti wakil rakyat pembangkang yang ada hari ini. Dia tak baca kritikan kesatuan-kesatuan sekerja yang lain terhadap JBK MTUC dalam berita. Dia cuma baca komen dan buat kesimpulan sendiri. Kesuma pun dah keluarkan kenyataan rasmi berkenaan isu ini. Takkan tak jumpa kot. Untuk pengetahuan YB Mardhiyah, ILC ni bukan pertama kali diadakan. Setiap tahun kerajaan akan hantar wakil kerajaan ke ILC. YB bolehlah buat tanya MP Pendang pasal ILC ni kalau kurang faham, sebab dia pun pernah bertugas sebagai Timbalan Menteri Kesuma. Ini kali kedua YB Steven Sim mewakili Malaysia ke ILC. Punyalah transparent semua lawatan kerja beliau, akan ada kenyataan media dan maklumkan aktiviti mereka di sana. Kalau rajin sikit, mesti boleh jumpa video dan kenyataan media tu. Satu perkara pasal YB Steven Sim ni, dia akan maksimalkan setiap lawatan kerja beliau. Agensi-agensi di bawah Kesuma akan diminta untuk mengadakan kerjasama dengan badan-badan antarabangsa macam WEF, ILO, ISA, IRCF dan macam-macam lagi. Contoh untuk ILC tahun ini ada lebih kurang 7 program yang dianjurkan Kesuma di Geneva dan Zurich. YB Steven Sim juga akan mengadakan 4 mesyuarat 2 hala dengan wakil kerajaan China, India dan Qatar bagi kerjasama berhubung pembangunan kemahiran serta tenaga kerja. Kemuncak acara di ILC ialah YB Steven Sim akan menyampaikan pidato umum mewakili Malaysia. Program-program di atas ialah program melibatkan YB Steven Sim. Ada juga mesyuarat-mesyuarat lain yang melibatkan pegawai-pegawai kementerian. Korang dengar semua program dan mesyuarat yang disenaraikan ini pun korang rasa sesak nafas. Padat gila. Pegawai yang dihantar ke sana bukan untuk makan angin. Mereka ini semua mewakili negara yang membawa nama Malaysia dan suara pekerja. Contoh, kalau dalam sukan kita ada atlet yang dihantar untuk berjuang, sama juga macam dengan ILO. Negara akan menghantar wakil bagi mewakili kerajaan, pekerja dan majikan. Jadi, kenapa tak ada wakil pekerja? Ini kita lukis.